sekarang saya bersama dengan Pandu. Saya kacau dia punya shoot video. Tapi yang ini saya nak cerita pasal Proton X50. Okey, Proton X50 ni dilancarkan pada tahun 2020 dan sehingga kini sudah dijual 132,000 unit. Tapi tahun 2025 diperkenalkan yang model serba baru. Yang ini Proton X50. So sebenarnya model ini sangat garang sebenarnya sebab bentuk hadapan dia dah totally berbeza. Kalau kita lihat pada bahagian sini pun dah ada warna hitam untuk membuatkan dia nampak lebih art gitu, macam racing. Okey, lampu depan yang lebih kecil, kat sini lah lampu DRL, kat sini juga lampu signal grill yang kecil, nampak lebih menarik tapi ada dinamik yang warna merah ni. Okey, dia orang kata yang ini design daripada Songket. So pada bahagian bawah ni dia nampak lebih berpetak dan datangkan dengan lubang angin yang cukup besar untukkan sejuk enjin yang baru ini. Kalau kita lihat pada bahagian tepi, yes, bentuk dia masih lagi sama, dimensi yang masih lagi sama seperti Proton X50 sebelum ini. Tapi didatangkan dengan rim yang baru 18 inci. Pada bahagian sini ada sisik. Bingkai pintu pun berbeza. Jom kita lihat pada bahagian belakang ni. Okey, bahagian belakang nampak lebih sporty sebab model ini yang flagship datang dengan spoiler yang cukup garang. Ada juga getian karbon, ada juga tulisan S. Aku rasa ini adalah bentuk orang panggil sport. Selain itu datang dengan bumbung hitam. Okey, bahagian belakang ni datang dengan lampu yang baru. So lampu ni menyala daripada sini sampai sana. Bumper bawah yang baru mempunyai dua exhaust kiri dan kanan, ruang boot bukaan automatik dan mempunyai lokasi ruangan yang cukup luas. Sama macam Proton X50 sebelum ni. So ini ruangan dalaman untuk Proton X50 serba baru. Design semua baru, nampak minimalis tapi nampak lebih menarik. Saya suka sebab semua didatangkan dengan material-material yang lembut, nampak lebih premium. Tetapi guys, apa yang saya nak tunjuk pada korang, ciri-ciri yang baru, yang ini. Ada look sinar, macam spek mata hitam, tapi macam biasalah ada cermin. Lepas tu ada skrin yang besar 14.6 inci, skrin yang sini 8.8 inci, tapi yang skrin yang besar ini dalam segmen dia yang menariknya dia tukar. Alright, selain itu boleh cakap bahasa Melayu. Hai Proton. Buka tingkap. Sedang buka. Cakap Melayu. Aku nak try. Boleh dia faham tak cakap Kelantan? Hai Proton. Tutup tikar. Tingkap pemandu telah ditutupkan. Faham cakap Kelantan boh. So ini kelebihan untuk screen infotainment untuk Proton X50 serba baru. Jadi korang yang suka komplain yang bahawa sistem infotainment ni tak boleh disambungkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay, jangan risau, yang ini dah ada semua dia. Bagi aku ini adalah ciri yang cukup unik untuk Proton X50. Selain itu, tempat duduk belakang masih lagi selesa, ada sistem penyamaan udara, ada cup holder dan ada juga slot USB depan dan belakang. Dari segi keluasan sama je seperti model X50 sebelum ini. Enjin bukan lagi 3 silinder tapi 4 silinder, tapi masih menggunakan enjin 1.5 liter turbocharger direct injection yang mana ia mampu menyalurkan 181 PS dengan 290 Nm of torque, transmisi 7 kelajuan DCT. Yang ini lagi laju, lagi power berbanding X50 sebelum ini. Aku rasa yang owner lama tu mesti jealous dengan yang ini. Okey, didatangkan dengan 5 warna. Tapi harga dia belum diumumkan lagi sebab sekarang aku berada preview Proton X50 serba baru. Ditawarkan dengan 3 varian, iaitu Executive, Premium dan yang ini yang paling tinggi, Flagship. So apa pandangan korang tentang Proton X50 serba baru? Sila komen di bawah. Bagi aku, macam gini wah.